Adik Ninjai. Bagus, kecil-kecil dah. Dah mula berniaga. Jangan malu dek. Oh my god. Wow. Aku sebab naik babi. Kita pergi semua dah bawa. Ni memang antara celoteh-celoteh pagi tim PMC. Lepas memang macam ni. Nah. Lepas memang macam ni pagi pada melawak lu sebelum pergi makan. Dan ni kita pergi makan di warung tepi sawah. Let's go. Morning. So, day tu kita akan bergerak ke destinasi yang kejap lagi kita akan beritahu lah. Sebab ada 10 destinasi yang kita akan pergi. Dan setiap destinasi tersebut kita ada cabaran dia. Warung tepi sawah. So the first destination is Warung Kopi Sawah. Let's go. What? Pembetulan lah. Warung tepi sawah bukan kopi. Alhamdulillah guys. Kita dah sampai dekat warung tepi sawah. Kita tengok ni vibe luar dah. Ni belah parking. Sebenarnya ni baru lah. Baru kalau dulu memang tempat tak ada parking. Lepas tu dekat luar-luar ni memang tak ada lagi. Nak jam harum manis yang ni. Apa dia? Harum manis yang tu. So, 18215. Yang ni yang dikeringkan, yang ni gamis susu, yang ni gamis wajan. Ini haluah dia. Kalau kita ada haluah makan kita. Laut, rumah. 110 ni. 110 ringgit. Yang ni kalau siapa nak. Belum apa-apa dah lock lah. Belum lock. Nanti habis pun. Nice. Beli. Siapa nak beli roti galik, beli kari akak ni. Belum apa dah borong. Kita dah sampai warung tepi sawah. Guys, itu top pertama kita. Warung tepi sawah. Tengok apa menu dan makanan dia. Let's go. Colok. Ubi. Tengok nama Jepun tu. Mana ni nak bawa? Dua kamera sekali aku pegang. Tenang geng. So okay geng, dah selesai makan sarapan. Kita nak buat ke destinasi yang kedua. Alhamdulillah sedap kat sini. Dia style vendor kan. Banyak jenis makanan yang ada. So mana yang datang boleh try kan? Kita dah beli tu. Ni hang tengok. Ni gabi mangga. Tengok. Akhir teracun. Tolonglah beli yang ni Beli. Tolong bagi je cukup kotor. Bokak. Adik tak nakkan mangga ni? Mangga kuning ada. Sikit. Ni acik buat sini ke dik? Mau sini mak. Mangga hijau. Tak nak. Ni. Pembeli parti mangga guys. Lepas ni kami insyaAllah perjalanan lepas ni. Boleh tengok adik ni dia bawa salak. Okay dia cakap sikit adik. Adik orang mana? Orang Polis. Adik jual apa ni? Dia sana. Sekilo kira macam mana? Sekilo 17. Ni satu pasir ni kira macam mana? Ni 17. 17. Mana tengok adik Ninjai. Bagus, kecil-kecil dah. Dah mula berniaga. Jangan malu dek. Okay, nanti ada boleh tengok kat TikTok abang Alright. Tengok baik. Bersama dengan adik ni. Tengok. Bagus guys, kecil-kecil kalau dah mula berniaga insya-Allah. Belajar berniaga daripada kecil. Sebab antara kerjaya yang boleh orang kata apa? Kerjaya yang boleh mendatangkan hasil ni perniagaan. Kalau alhamdulillah lepas ni kita akan bergerak terus balik. Bukan balik balik keluar daripada sini. Kita nak pergi ke Kampung Y. Let's go. Kita kat mana ni? Alright guys. Alhamdulillah ini kita sampai dekat Kampung Y. Untuk pertama kali datang kat sini. Ikut dalam waste tu dia dataran Kampung Y. Kau tengok. Ni kalau bukan kat Danok je dah kalau tengok. Macam-macam variasi color ada, hijau ada, kuning ada, pink ada semua. Sama kepala semua ada. Cara. Ada dekat kayak bersama dengan tim. Tu kayak RM10 kita tengok. Paling jarang. Kayak santai RM10. Betul yang RM50 tu? Itu bot. Sebab tu kat sini bila daripada kecil cikgu cakap amalan baca tu penting. Dia banyak bunyi pula. Video duration tu cuba mana? Wow. Ya ni. Hisham kan ada depan. Lagu. Hisham kan ada depan. Kalau dekat Korea ada, kita Malaysia pun ada. Nak tengok macam ni, kena datang Perlis dulu je. Di mana? Kampung Y. Kampung Y. Cool.
Baik. Kita nak ke sepadan Thailand. Bukit paling utara di Malaysia. Bukit paling last di Malaysia. Di Malaysia. Ya. Terletak di Perlis. Perlis merupakan satu negeri yang indah dan damai. Itu saja pada saya. Oh, ramai. Hari ramai dia kata. Hari ramai, sur. sur dia menasibkan dia. What? Kalau biasa pendatang ramai. Saya ni pendatang geng macam family apa awak mai. Tak apa yang ramai pun budak-budak motor ramai. Lebih boleh lah orang kata kan. Sebab dulu kalau boleh Abang Timah Tasul lepaskan air, boleh akan banjir. So kerajaan boleh ni cari alternatif macam mana kita tak mahu bagi boleh ni banjir dah. So dia buat sungai lagi satu. Lalu sungai daripada Abang Timah Tasul terus ke Banjaran Nakawan dia buat terowong. Terowong tu turun ke sungai ni turun ke laut. So dia ada dua sungai lah. Sungai ni undercover je lah. Okey, macam tengok bukit depan sana tu. Belakang tu Thailand lah. Ya, belakang tu Thailand. So dekat Taiwan. Ongklang 50. Laling sini lah pimpong laling Roda 3 warna-warni. Kalau apa people pasti kau jumpa brother ni. Brother warna seboy. Petik bintang untuk kau simpan. Kejar! Polis boy! Kita go. Kita view yang 2 3. Please. Nampak tu terowong. Sekarang kita nak tahu terowong tu apa bang? Terowong tu apa kegunaan terowong tu bang? Okey. Terowong ni dari Ampang Tasuh antara terusan banjir. Dulu waktu 2016 siap dia. Memang banjir tak ada. 2010 dulu banjir lah Kangak. Kalau Ampang Tasuh penuh, dia lepas ayak memang penuh. Dalam Kangak. Dia buat yang ni GPS yang buat ni kira terusan ni terus ke laut. Buang ayak terus dari laut tu. Ampang Tasuh. Okey, bukit belakang kita ni semua Banjaran Nakawan. Dari Big Point Wang Kelian. Daripada Wang dari Wang Kelian Big Point dia tu. Banjaran dia sampai ke tadi ujung ni. Last masih viral. Kampung ni. Dapat tak? Dia makan depan tadi. Marhaban ya marhaban. Tiba naik. Nice. Ramadan. Masuk terowong cuci duit. Makcik seluduk brother. So, okay geng, kita dah nak naik bot. Masuk terowong tadi So ni dah. Kita akan menaiki bot sama dengan kita. So, kita dah naik bot kita nak masuk terowong Haradang. Jangan pernah sia-sia. Kita berada di satu negara. So dah selesai kita punya naik boat sepanjang jalan tadi. Let's go to the next point. Memang power. Daging bakar lah nak. Sama. Murah udang dia RM5 besar tu. Alright, sekarang kita berada di Arcade Niaga Padang Besar. Alright. Sekarang kita tengah mencari makanan untuk makan pada pukul 3.30 petang. Kan, kerja kita memang makan baru Kita pi apa nama dimsum. Apa ni? Memang power. Daging bakar lah nak. Ambil. Belah. Sensor. Wow. Weh, kacang bahaya. Tolong. Potong. Tu lah. Sebab saya kalau saya makan lauk dia lagi dah kenyang. Sebab rasa ayam, rasa lauk.
Tapi dia punya pulut ayam besar. Dia lawan dengan saya kawan-kawan lah. Kalau saya balik, kalau kubur tu top saya punya ni lah. Pulut ayam. Yeah boy. Ni ada sedap. Sekejapnya yang sedap yang kat pasar tu lah. Kadang pun tak sedap. Pulut ayam. Buat datang sini guys. Buat rasa makanan ni signature. Pada masak, wajib kena rasa. Sorry dia macam tu sikit. Orang belakang river kontot jagalah. Lagi dah nok dulu. Nanti dengan dimsum. Ayam pulut pun kena aiskrim kelapa pun kena. Dia bakar. Ni sembelih tengah pagi kan. Waktu dia bawa bangun tidur segar dapat warm up lembu tu. Sembelih. Tu yang segar tengok. Menggedi bergerak je. Ada bai sibuk betul lah bai ni. Lagi burger ni. Bai order bai. Akhirnya. Ini bukan bajet 200 shirt kau tengok ni. Siapa yang beli ni? Ini bukan bajet 200 shirt. 20 kredit dia habis mah. Balik 200. Banyak utang kau. Umar tak bayar lagi. Bot tak bayar lagi. Banyak No, God, please, no! 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 utang kau. Banyak utang kau. Ni pun dah beli tahu-tahu dah. Give me. Bayar cara lain boleh? Okay guys, dah settle dah punya aktiviti hari ni. Aktiviti sobot, aktiviti pergi sawah, pergi breakfast kat tepi sawah. So itulah dia. So then masuk padang besar, pergi jalan-jalan makan semua. So settle. Kita nak gerak, and then malam ada bakar makan buat BBQ. So jom. Ciao dulu kan.